Parti Pembangkang Warisan dan kita sebagai aktivis politik meminta kepada Haji Jinor serta kerajaan GRS supaya melakukan pembentangan kertas putih serta siasatan laporan audit negara ke atas syarikat-syarikat GLC Kerajaan Negeri Sabah yang mengalami kerugian. Apa yang penting? Bila rugi, duit rakyat yang hangus. Bukan duit Haji Ji, bukan duit Masidi, bukan duit Syairimi, dan bukan duit adun-adun GRS yang kedapatan makan rasuah. Sebab itu, pada tahun 2023, Kerajaan timbang tutup GRC tidak tunjuk prestasi. Lebih banyak GRC rugi berbanding untung. Ini yang dinyatakan oleh Masidi Manjun, Menteri Kewangan Sabah. Malah, kita lihat wujudnya GLC yang diwujudkan sewaktu pemerintahan kerajaan GRS pada hari ini adalah untuk menternak golongan-golongan orang-orang politik, dilantik dengan lantikan politik, kaum-kaum kerabat kepada kepimpinan atasan GRS. Ada kaum kerabat Haji Ji duduk dalam GLC. Ada pemimpin-pemimpin politik adun-adun daripada GRS duduk dalam GLC. Sebab itu kita tidak mahu wujudnya GLC adalah untuk meletakkan orang-orang politik, kaum kerabat untuk dapat habuan-habuan, dapat income. Tetapi akhirnya GLC ini mengalami kerugian dan juga hangus duit rakyat Sabah. Justru apa yang kita nak supaya bentangkan kertas putih dan juga lakukan siasatan laporan audit negara. Buat siasatan audit negara. Kita mahu ketelusan, kita mahu accountability daripada kerajaan GRS dan juga daripada Ketua Menteri Sabah. Ada beranikah Haji Ji? Ada beranikah GRS? Ayo rakyat Sabah, #selamatkan Sabah. Kita mahu kerajaan yang ada sekarang ini, kita perlu tumbang dan kita perlu ganti dengan kerajaan yang baru. Haji Ji dan orang-orang dia, kita perlu tukar tenakan. Sebab satu persatu kebobrokan mereka jelas terpampang di hadapan rakyat Sabah. Kalau kita tidak nampak lagi, saya pun tidak faham apa lagi yang kamu mahu sebagai pengundi dan rakyat Sabah.